Apa yang membuatkan saya begitu tersentuh ialah kelak kita tidak akan ada pilihan yang ketiga. Kita hanya ada dua pilihan sahaja. Dan ketika itulah berlakunya perpisahan yang sebenar di antara kita dan orang-orang yang kita sayang. Apabila seorang melangkah kaki masuk ke dalam syurga Allah dan yang seorang lagi melangkah kaki masuk ke dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah. Untuk masuk ke dalam syurga mestilah mempunyai sifat, kriteria dan juga akhlak yang sangat baik. Kerana Allah menyebutkan bahawa ahli-ahli syurga adalah orang-orang yang tidak bercakap perkara-perkara yang lara. Ahli syurga adalah manusia-manusia yang apabila mereka bercakap, mereka tidak menyakitkan hati orang lain. Ahli-ahli syurga ialah apabila mereka bercakap, mereka tidak akan berbohong. Ahli-ahli syurga yang apabila diberikan masa kosong oleh Allah, mereka akan menggerakkan bibir mereka, menyebutkan dengan lidah mereka zikrullah ataupun membacakan Al-Quran. Dan ahli-ahli syurga tidak sekali-kali di kalangan mereka yang selalu mengambil hak dan juga menzalimi orang lain. Betapa susah dan tingginya sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah itu, seolah-olah diri yang sedang bercakap dan kita semua ni macam seolah-olahnya tidak ada pilihan lain selain syurga, iaitulah neraka, wal'iyadzubillah. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu juga berusaha untuk memasuki syurga. Bukan Nabi itu saja, Nabi juga satu orang manusia yang sangat berusaha. Bahkan di kalangan semua Rasul, Rasulullah adalah orang manusia di atas muka bumi ini sejak Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia yang paling akhir, yang paling banyak menerima ujian daripada Allah dan yang paling susah dengan ujian-ujian berat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah Nabi berjaya untuk menjadi seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.